Kami telah pergi ke Kota Baru untuk mendapatkan kerjasama daripada Sultan Kelantan supaya menyerahkan Datuk Bahman. Tetapi usaha kami itu sia-sia saja. Kalau pendahaka itu tidak dapat ditangkap, maka orang yang memberi perlindungan kepada mereka itu akan menjadi gantinya. Pergilah semula ke Kelantan bersama tentera Siam seberapa ramai yang boleh. Tangkap mereka semua itu. Pok Doh, benar kau apa yang kita dengar bahawa orang putih bawa ramai askar Siam untuk menangkap Datuk Bahman? Benar belaka. Inilah sebabnya Pok Doh datang nak minta nasihat dari Tengku Cik Tua ni. Ish, kita tak boleh lawan Siam, Pok Doh. Anak-anak kita semua duduk di Kota Baru. Tok Saleh, anak kita yang kahwin dengan anak Sultan Tengku Tengah. Apa akan jadi pada mereka kalau kita lawan Siam? Nanti seluruh keluarga kita akan dibunuh. Fahamlah sudah saya, Tengku. Nampaknya kita tidak ada lagi tempat untuk mengadu. Lagipun, kita hanya patuh pada keturunan Raja Melayu saja. Kita tidak kira siapa yang merintah. Mati pun kita reda berkhidmat dengan Raja Melayu. Datuk, terharu dan sedih sungguh kita lihat keadaan ini. Lebih baiklah Datuk sekeluarga dah mengikut lain berundur dari macam ini. Tempat ini dah tak selamat lagi. Keluarga Datuk berundurlah ke Kuala Beria Terengganu. Tapi Datuk sendiri sore diri pergilah ke Neratiwak. Maafkan saya, Datuk. Saya baru menerima berita bahawa askar-askar Siam telah mengepung keluarga dan pengikut Datuk di rumah Tengku Deraman di kampung Pok Kio di Bukit Pakau, Macang, maghrib tadi. Baiklah, tuanku. Saya terpaksa pergi sekarang untuk menyelamatkan keluarga saya yang sedang dikepung itu. Inilah masanya untuk saya bertindak. Selepas ini, semua akan dipukau. Cepat semua turun. Tinggalkan rumah ini. Askar-askar Siam dan Inggeris sedang mengepung dan menunggu di luar. Apa kita nak buat sekarang ni, Ayah? Kalau mereka dah mengepung rumah kita ni? Pedulikan mereka itu. Ayah sudah cacakkan lebing beringin di hadapan tangga rumah. Mereka akan terpukau dan tidak sedar apa yang berlaku. Maklumlah, kamu bawa semua keluarga kita dan pengikut yang lain ke Besut Terengganu. Berlindunglah pula di sana sementara ayah pergi ke tempat lain. Dengan yang demikian, insya-Allah mereka tidak akan mengapa-ngapakan kamu semua. Ayah nak pergi ke mana pula? Buat sementara ini, biar ayah berlindung di Naratiwat Siam. Kamu jagalah diri baik-baik dan lindungilah keluarga kita. Panjang umur, kita berjumpa lagi. Long Mansor, Pok Nia, Datuk Lela Pekan Selundang dan Tuan Dabang, kamu semua telah melakukan kesalahan kerana melindungi pemberontak Pahang.
Dengan yang demikian, keempat kamu semua akan ditangkap dan dibawa ke Bangkok untuk pengadilan. Ampun tuanku. Patik berdua datang menyembah ke bawah duli tuanku Raja Siam. Ampun tuanku. Pergilah kamu berdua ke Kelantan itu. Dan katakan kepada semua pahlawan Pahang itu supaya berlindung saja di bawah kerajaan Siam ini. Atau menjadi hulu balang Siam sahaja. Ampun tuanku. Titah tuanku dijunjung tinggi. Akan patik berdua laksanakan perintah tuanku itu. Baik. Pergilah kamu dengan segera. Bawalah bala tentera sebanyak 300 orang dan pastikan mereka datang ke Siam ini. Bila mereka sudah berada di sini, tahulah beta membuat perhitungan dengan mereka. Tetapi, sekiranya mereka masih berdegil, berpakanlah dengan orang di sana supaya hapuskan mereka. Seperti ada tetamu yang tak diundang datang kemari. Apakah gerangan tuan-tuan Luang Persak dan Luang Susap datang berjumpa saya di leber ini? Dengan angkatan tentera yang besar seperti hendak berperang? Tak usahlah Encik Mak Kilau dan orang-orang di sini berasa risau akan kedatangan kami. Kami bukan mencari lawan, tetapi sekadar ingin berunding secara aman. Baiklah Luang Persak. Apakah perkara sebenar yang hendak kalian bincangkan dengan saya ini? Begini Encik Mat. Raja kami, Raja Siam di Bangkok itu, berkenan sungguh hendak mengajak Encik Mat serta pahlawan dan hulu balang Pahang yang ada di sini supaya datang berlindung di Siam. Tak usahlah menentang Inggeris lagi di Pahang itu. Mamat, dari macam aja wakil Siam ni, saya tak yakin mereka ni ikhlas. Macam ada sesuatu di sebalik kata dia tu. Betul kata-kata kamu tu, Awang. Ini tentu perangkap mereka nak serahkan kita kepada pihak Inggeris di Pahang. Berdebah betul mereka ini. Kalau tuan-tuan sudah berada di Siam, sudah tentu tuanku Raja Siam berkenan untuk jadikan tuan-tuan sebagai hulu balangnya. Atau apa saja jawatan yang sesuai. Fikir-fikirkanlah tawaran baik Raja Siam itu.